Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakan-rakan media. Terima kasih on short notice. Kita merasakan ada keperluan yang mendesak untuk panggil sidang media ini. Kita nak bincangkan dua perkara. Saya akan bercakap perkara yang pertama dulu supaya anda boleh cut. Kemudian perkara kedua supaya kita boleh bagi pemahaman kepada semua rakyat Malaysia. 26 Oktober 2025, Perjanjian Anwar Trump telah ditandatangani. Kita risau kerana pada 30 Oktober 2025, buat pertama kali dalam sejarah, Malaysia dan Amerika menandatangani satu MOU secara bertulis. MOU ketenteraan antara Malaysia dan tentera militeri ataupun Secretary of War Amerika. Kerisauan kita itu makin tinggi apabila pada hari Jumaat lepas General Tan Sri Borhan Ahmad telah buat satu press release berjumpa dengan media menyatakan bahawa bekas-bekas veteran tentera juga amat risau kepada perkembangan perjanjian ART 2025 dan MOU antara Malaysia dan Amerika dari segi aspek ketenteraan. Kerisauan veteran-veteran ini adalah kerana Malaysia selama ini mengekalkan status sebagai sebuah negara yang neutral dan sentral kedudukannya, tidak memihak kepada mana-mana pihak, hatta kuasa-kuasa dunia. Kerisauan mereka juga adalah kerana mereka mendapati MOU secara bertulis ini akan diperbaharui setiap 5 tahun dan Menteri Pertahanan pun telah dijemput ke Washington, Pentagon tahun depan, di mana Secretary of War ni nama dia baru ditukar. Sebelum ni Secretary of Defense Amerika, sekarang dah jadi Secretary of War Amerika. Hexet telah ajak Menteri Pertahanan ke Pentagon tahun depan untuk perjanjian-perjanjian lain kita pun tak tahu. Kerisauan kita makin memuncak apabila antara isi kandungan MOU antara Amerika dan Malaysia dari aset atau aspek ketenteraan adalah terkait dengan patrolling of the South China Sea and Straits of Malacca, dan antara lainnya radar capabilities, maritime capabilities, staging capabilities and drone capabilities. Sharing of technologies. Ini semua bermaksud akan ada peluang yang besar untuk Amerika masuk campur secara terus. Saya nak maklum pada rakyat semua, ini bukan isu politik. Ini isu keselamatan negara kita dan keselamatan rantau ini. Kerisauan kita adalah bahawa sekarang ini Amerika akan mempunyai kemungkinan yang besar untuk sama ada set up base di sini, sama ada udara ataupun laut. Perkara ini tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Sekarang ini negara kita seolah-olah dijadikan sebagai benteng terhadap quote-unquote peperangan antara Malaysia dan juga China. Ini menjadi masalah yang paling besar. Antara US dan China ni, kita pula duduk di tengah dan nampaknya kita dah memilih. So, apa sebab kita berada di sini? Rakyat Malaysia dah buat laporan setakat 2 Disember 2025, 139 laporan polis telah dibuat. Antaranya adalah oleh Tun Dr. Mahathir di Putrajaya pada 2 Disember 2025. Selepas itu, parti-parti politik lain juga telah buat laporan polis. Kenapa kita berada di Bukit Aman? Setakat pada 2 Disember tersebut, 139 laporan polis, satu kertas siasatan pun tak buka. Pemakluman yang kita perolehi adalah
tiada kertas siasatan yang dibuka setakat pada 2 Disember 2025. Selepas 2 Disember 2025, kita dapati ada lagi pihak-pihak yang telah buat laporan polis di Pulau Pinang, di Alor, di Melaka, di Johor. Malah ada juga laporan yang telah buat di Sabah dan juga di Sarawak. Kepada Ketua Polis Negara, kita dimaklumkan bahawa unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman telah menyatakan kepada pejabat Tun Dr. Mahathir akan panggil Tun Dr. Mahathir untuk dirakam percakapan sebagai pengadu. Dah masuk 10 hari, 8 hari dah ni. Dah nak masuk 8 hari, sehingga sekarang kita belum dengar apa-apa langsung. Laporan-laporan polis ini dibuat bukan sahaja terhadap Perdana Menteri kerana menandatangani perjanjian tersebut, tetapi juga dibuat ke atas menteri-menteri Kabinet Madani, termasuk bekas Menteri MITI yang sekarang telah diberikan tugas sebagai pengurusi MIDA. Kenapa ini penting? Kerana seperti mana saya nyatakan tadi, isu ini adalah terkait dengan keselamatan negara, isu ini terkait dengan kemerdekaan negara, isu ini terkait dengan kedaulatan negara, isu ini terkait dengan posisi Malaysia yang selama ini merupakan sebuah negara yang mengamalkan perdagangan secara bebas tanpa dipaksa oleh sesiapa dan tanpa memaksa mana-mana negara. Paling mengecewakan adalah kita tak tahu apa status siasatan untuk kesemua laporan polis ini. Kalau seorang saja buat report, tuan-tuan dan puan-puan, tak apalah, kita boleh terima. Tapi ini laporan-laporan meliputi segenap lapisan masyarakat seluruh negara. Soalan pertama, IGP sendiri dah baca belum laporan polis? Soalan kedua, Datuk Seri Inspektor Jeneral dan pegawai-pegawai PDRM berpangkat tinggi dah baca belum perjanjian Anwar Trump 2025? Soalan ketiga, kepada Datuk Seri Inspektor Jeneral dan pegawai-pegawai tertinggi PDRM, baca ke tidak, tahu ke tidak mengenai memorandum antara Malaysia dan Amerika pada 30 Oktober 2025 berkait dengan isu ketenteraan ini? Soalan terakhir adalah arahan tetap Ketua Polis Negara, Inspektor Jeneral Standing Order. Apa yang dia cerita pasal laporan polis, berapa lama perlu siasat, perlu dipanggil rakaman percakapan, prosesnya, etika prosedurnya bagaimana? Kita nak bertanya lah. Sebab kita mendapati bahawa kalau contoh kita ambil SPRM, dia terima laporan, dia buat siasatan, dia ada pasukan penilai. Sebelum buka siasatan, dia akan cek semua, okey, ada kes, teruskan siasatan. Kita tak tahu tentang prosedur yang diamalkan sekarang oleh pihak PDRM, with the greatest respect to the Inspector General of Police. Kenapa kita risau? Kita risau sebab isu yang mana laporan polis ini dibuat adalah terkait dengan keselamatan negara, adalah terkait dengan kedaulatan negara, adalah terkait dengan kemerdekaan negara. Kalau isu sebegini pun tidak disiasat atau dimaklumkan status siasatan, bagaimana dengan kes-kes lain? Kerisauan kita yang kedua adalah terkait dengan ada kes-kes yang kalau melibatkan kritikan terhadap kerajaan, isu terhadap mana-mana pemimpin dalam kerajaan, tak sempatlah laporan polis tu 24 jam dah ditangkap, dah nak direman. Padahal ini rakyat Malaysia ke depan nak selamatkan negara. Pin drop silence from the police. Lagi sekali saya ulang,
there is simply pin drop silence from the Inspector General of Police as well as the police force in relation to hundreds of reports lodged across the nation in relation to this agreement. There is a lot of unhappiness, unease, a lot of worry amongst Malaysians on the agreement signed between Malaysia and America on the 26th of October 2025 in relation to the so-called reciprocal trade agreement or reciprocal tariff agreement, and also further on the 30th of October 2025, the agreement between the Defence Ministry of Malaysia and the Secretary of War of America. Sehingga hari ini, kita pun tidak ada kepastian sama ada Majlis Raja-Raja, mahupun Raja-Raja Melayu, mahupun Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dimaklumkan ataupun tidak. Baris demi baris, ayat demi ayat, klausa demi klausa di dalam perjanjian ART Anwar Trump 26 Oktober 2025, sedangkan di dalamnya ada mengandungi isu-isu terkaitan dengan nadir bumi, isu-isu berkaitan dengan pelombongan, isu-isu berkaitan dengan mineral-mineral yang kritikal yang mana kuasanya di bawah perlembagaan jatuh di bawah kuasa negeri under the state list. Negeri-negeri ni mesti beri input. Tuanku Raja-Raja Melayu, Sultan-Sultan mesti dimaklumkan tentang perkara ini. Sampai sekarang tidak dimaklumkan. 4 soalan masih belum dijawab oleh kerajaan setakat hari ini. Pertamanya, agreement 26 Oktober 2025, draft dia tu ada tak diberikan kepada kabinet sebelum kabinet buat keputusan? Pertama. Kedua, ada atau tidak sebarang cabinet paper diberikan kepada kementerian-kementerian yang terkait dalam agreement 26/10/2025 itu, diedarkan kepada kementerian, kepada staf-staf senior kementerian, kepada KSU kementerian untuk dapatkan feedback sebelum ditandatangani. Ketiga, ada atau tidak, macam saya nyatakan tadi, diberikan kepada Majlis Raja-Raja Melayu ataupun kepada pejabat di Istana Negara terkait dengan agreement ini untuk mendapat kelulusan input idea dan sebagainya, ataupun ada ataupun tidak Yang Arif, Peguam Negara dan staf-staf Jabatan Peguam Negara pernah lihat agreement ini, beri input pada agreement ini, beri pandangan dari segi perundangan sebelum ianya akhirnya ditandatangani. Kerana setakat informasi yang kita ada, 24 hari bulan 10 2025, Kabinet bermesyuarat, 26 hari bulan 10 2025 agreement itu ditandatangani. Kalaulah agreement ni tak diberikan langsung kepada kabinet, itu menjadi satu kerisauan. Kalau diberi pun tapi diluluskan, then kabinet must be collectively responsible. Termasuk agreement ketenteraan bertarikh 30 hari bulan Oktober 2025 MOU tersebut. Majlis Raja-Raja tahu ataupun tidak tentang Defence Accord ini? Do they have the royals being briefed as to what will happen in the near future or maybe possibly 5, 10, 15 years ke depan tentang isu-isu yang timbul ini? So, itu bahagian pertama.